orang gagak biasanya ramai pengikut tak? There's one story tentang sahabat Nabi yang pada dia ni gagak, tapi dakwah memberi amanah kepada beliau untuk menyebarkan kebaikan, iaitu Nabi Musa. Nabi Musa ni gagak tau, tapi dia kena sebarkan kebaikan. Nabi Musa ni dah lah nak angkat Fir'aun, tiba-tiba dia nak kena ajak orang lain masuk Islam pula. Tak ditambahkan lagi dengan struggle-nya Nabi Musa, ada yang nak ikut, ada yang tak nak ikut. Nak dibandingkan kita ni, Allahu Akbar, yang sihat, yang diberi nikmat, fikiran yang mana baik, yang mana buruk, masih lagi tak nak berbuat. Tapi manusia memang macam gitu. Kita tak minat untuk buat perkara-perkara yang susah. Kita tak nak pun ikut kerja ya Rasulullah. Kita kata kita sayang Nabi Muhammad SAW, tapi sunnah terbesar Rasulullah ajak orang buat kebaikan, itu pun kita tak nak. And even me, tak katalah memang berat pun nak sebarkan kebaikan. Yelah, kita ni bukan baik tak mana pun. Tapi Allah sendiri memang berfirman kat dalam Al-Quran, yang Al-Quran ni adalah wahyu yang berat. Jadi normal untuk kita merasakan yang sebarkan kebaikan ni adalah berat untuk kita. Tapi it's okay. At least we do a baby step from now. Walaupun sekecil-kecil usaha, insya-Allah Allah tetap memandang usaha kita. Okay? Sampai sini faham?